pihak atas ruang dan peluang yang sangat bermakna hari ini yang dihormati. Hari ini kita akan berbicara tentang satu perubahan besar dalam dunia penulisan, iaitu transformasi penulisan ke platform digital. Ini berubah cara manusia membaca, juga berubah cara ilmu disampaikan, juga berubah. Jika dahulu penulis hanya bergantung kepada buku fizikal dan rak-rak di kedai buku, hari ini karya boleh dibaca di telefon bimbit, tablet dan komputer merentas negeri, negara dan benua. Namun persoalannya, adakah transformasi ini satu ancaman kepada buku fizikal, atau sebenarnya satu peluang besar untuk penulis menyebarkan ilmu dengan lebih luas? Untuk membicarakan perkara ini bersama kita pada hari ini seorang panel yang sangat berpengalaman. Beliau merupakan seorang tokoh yang aktif dalam dunia penulisan dan pembangunan ilmu digital. Saya dengan penuh hormat menjemput dan memperkenalkan Meja Khasrul Taufik Ruslan, TDM Bersara. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Baik, Tuan, sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin boleh Tuan kongsikan sedikit pada pandangan Tuan, apakah perubahan yang paling besar berlaku dalam dunia penulisan sejak kemunculan platform digital dan e-book? Terima kasih pada moderator kita pada pagi ini. Terima kasih juga pada pihak Gapena. Untuk menjawab soalan pertama itu, bagi saya ianya adalah paling mudah. Kesan yang berlaku sekarang adalah penyampaian ilmu itu menjadi lebih cepat, lebih pantas dan lebih penyampaian ilmu itu dapat dilakukan dengan lebih cepat, pantas dan tanpa melibatkan kos yang tinggi. Ini dari segi implikasi pada masa sekarang. Namun begitu, kita melihat implikasi pada masa hadapan, ianya akan memberi impak yang lebih besar apabila lebih ramai penulis-penulis konvensional ataupun penulis-penulis tradisional yang menulis buku fizikal memandang bahawa penulisan digital itu boleh membuka ruang yang lebih besar kepada penerbitan dan juga karya mereka. Itu antara yang permulaan dari saya. Baik, menarik apabila kita melihat generasi hari ini membaca secara pantas, mudah dan dapat diakses di mana-mana. Baik, soalan kedua saya, adakah e-buku sebenarnya membantu membudayakan pembaca atau sebaliknya menjadikan pembaca hari ini semakin kurang fokus? Okey, sebenarnya membaca e-buku ini ianya akan membantu minat membaca itu tumbuh semula, terutama kepada generasi muda. Hari ini kalau kita melihat, setiap masa 90% manusia ini akan menghabiskan masa mereka dengan gadget, dengan telefon, dengan tablet, dengan apa sahaja gadget teknologi. Jadi hari ini budaya membaca itu perlu juga disebarkan menggunakan gadget teknologi. Jadi kalau kata membaca itu dapat dibantu, boleh diperkasakan lagi minatnya dengan menggunakan digital, ini adalah masanya. Sebab hari ini jika kita melihat anak-anak kita, generasi muda, generasi yang bukan muda pun seperti ibu saya yang kini umur 74 tahun pun, malam tadi internetnya terputus, saya perlu rushing pergi ke rumah untuk memastikan internetnya okey. Kerana apa? Sebab setiap maklumat itu berada di hujung jari bagi seorang ibu yang berumur 74 tahun. Jadi kalau kata kita nak melihat
untuk memperkasakan minat membaca itu menggunakan digital? Ya, ia boleh membantu menanamkan, malah meningkatkan lagi minat membaca di kalangan masyarakat. Ya, menarik apabila kita bercakap tentang akses tanpa sempadan. Jadi hari ini, seorang penulis di Malaysia boleh dibaca di London, Turki, Indonesia, Rusia, Romania, Jerman. Jadi seluruh dunia lah, ya. Jadi ilmu hari ini bergerak sangat pantas. Baik, ramai penulis sebenarnya mempunyai bakat, tapi tak semua tahu menyesuaikan diri di dalam platform digital. Jadi pada pendapat Tuan, apakah mindset yang perlu diubah oleh penulis tradisional untuk memasuki dunia digital? Okey, mindset yang pertama yang perlu ditukar pada waktu 2017 saya bermula dalam penulisan digital ini. Kekangan cabaran yang saya hadapi adalah untuk menukar mindset penulis-penulis tradisional dahulu. Itu pertama. Tetapi pada masa yang sama, kita membuka peluang, memberi kesedaran kepada penulis-penulis yang baru. Sebab hari ini, penulis yang baru, mereka ni masih fresh. Mereka masih segar di dalam industri penerbitan. Dan mereka mencari-cari peluang untuk menerbitkan buku. Tuan-puan, daripada study yang saya buat, di luar sana ramai sangat orang nak menulis. Tetapi hari ini, apabila mereka terikut-ikut dengan gaya pemikiran penulis tradisional, mereka jadi takut. Sebab itu ini saya terima kasih kepada Gapena sebab jemput saya berpeluang untuk bercakap di pentas Gapena. Okey, sebab Gapena adalah satu gabungan penulis-penulis yang lebih senior, yang sepatutnya memberi peluang kepada lebih ramai orang tidak takut ataupun tidak gusar untuk belajar menulis dan terbitkan karya mereka. Kalau tidak, kita hari ini kita masih bergaduh seperti bangau-bangau. Daripada kepada pada. Akhirnya sebaran ilmu itu tidak dapat dilakukan, puan. Kan itu hari ini kita ada tugas-tugas bacaan proof. Kita ada tugas-tugas yang diberi kepada penyunting. Tugas penulis adalah, terutama penulis e-buku, tugas penulis e-buku adalah melihat keadaan sekeliling, membuat kajian, mencari solusi kepada masalah pembaca. Ini tugas kita. Kan itu saya melihat lebih ramai orang boleh menulis, tetapi untuk menukar mindset pemikiran penulis tradisional, ianya merupakan satu cabaran yang sangat besar kepada diri saya sendiri. Tetapi kita istiqomah, kita terangkan satu persatu bagaimana pemikiran ini boleh diubah kerana dua perkara. Satu, penulis tradisional mereka mempunyai satu roh yang kuat. Roh penulis tradisional adalah, roh mereka adalah untuk membuat perkongsian ilmu. Ini saya puji. Penulis tradisional mereka ni mempunyai roh yang sangat kuat untuk berkongsi ilmu kepada orang. Ini yang kuat. Kedua, ramai penulis tradisional yang sudah mengalami cabaran apabila COVID melanda pada tahun 2020. Apabila banyak buku fizikal tidak boleh dijual. Ini dua perkara yang saya melihat menjadi elemen penting untuk saya memberi kesedaran kepada penulis tradisional. Saya ulang balik. Pertama adalah penulis tradisional merupakan orang yang mempunyai roh untuk berkongsi ilmu kepada orang lain. Jadi, untuk memberi kesedaran kepada mereka, saya akan touch perkara ini. Saya akan sentuh perkara ini. Kedua, elemennya adalah penulis juga nak buat uang. Betul tak? Takkan nak menulis semata-mata tidak mahu uang. Itu pertama. Kedua, rumah penerbitan juga perlukan uang. Kerana itu, uang, by the end, kita akan melihat dollar and cents. Kita nak tengok duit. Dah tulis 2-3 pagi, tetapi bukunya tidak mampu dijual. Jadi, ini kita memberi satu alternatif pilihan kepada penulis-penulis tradisional untuk berubah sedikit. Bukan menolak buku fizikal, tetapi berubah sedikit, puan.
Ya, menarik. Jadi, adakah soalan seterusnya, penulis hari ini perlu jadi content creator? Sebenarnya, sejak dahulu lagi, penulis itu adalah content creator. Sebenarnya, saya bawa penulis-penulis dari Malaysia dan juga Singapura, India, Korea, kita bawa ke mana? Kita bawa ke rumah kelahiran Buya Hamka. Di mana? Di Tasik Maninjau, Kabupaten Agam. Yang depannya Tasik Maninjau. Kenapa saya menjawab dengan analogi begini, puan? Sebab hari ini, Buya Hamka, seorang penulis yang tersohor, walaupun beliau sudah tiada, tetapi karyanya masih kekal sehingga hari ini menjadi rujukan. Dan pada waktu itu tidak ada internet, tidak ada pesawat yang hebat seperti AirAsia sekarang, tidak ada kapal, dia perlu berjalan hingga datang ke Malaysia untuk sebarkan ilmu. Sedar tak sedar, pada waktu itu Pak Buya Hamka juga adalah content creator. Content creator berdasarkan dakwah yang beliau bawa. Jadi kalau hari ini kita berkata, adakah penulis hari ini, penulis e-buku hari ini adalah content creator? Jawapan saya, yes. Tetapi sumber kepada penulis e-book pada hari ini lebih terbuka. Sumbernya lebih banyak. Kita ada AI. Kita ada berbagai AI yang boleh bantu untuk menjadi co-writer kepada kita. Bukan menjadi penulis utama tetapi co-writer. Jawapan saya, puan, penulis adalah content creator. Baik, terima kasih jawapannya. Baik, seterusnya, apakah ada cabaran besar penulis apabila mula menghasilkan ini? Cabaran penulis. Kita ada dua kategori penulis. Satu, penulis yang memang senior, otai, kan? Kedua adalah penulis yang baru bermula. Kita pergi yang pertama dahulu. Penulis yang orang lama, cabarannya adalah bagaimana dia nak tukar buku fizikal tersebut ke dalam bentuk e-buku. Hari ini, apa perbezaan buku digital? Saya tanya penonton jugalah, kan? Apa perbezaan buku digital dan juga e-buku? Siapa boleh jawab, saya bagi e-book free. Apa beza buku fizik? Buku fizikal orang tahulah, fizikal. Apa beza buku digital dan juga e-buku? Dengar macam sama, tapi ada perbezaan. Nanti ada. Apa beza buku digital dan juga buku elektronik, e-book ni? Apa beza dia? Ada siapa yang cuba? Meja Afam ada yang cuba? Boleh dibawa mana-mana. Duduk boleh bawa ke mana-mana. Buku digital, e-book, duduk boleh bawa ke mana-mana. Buku fizikal pun boleh bawa ke mana-mana. Apa beza dia? Beza. Siapa dapat jawab, saya bagi e-book free lah. E-book terkini saya. Bezanya adalah buku digital adalah buku yang anda dah siap dalam bentuk fizikal, tukarkan saja dalam bentuk PDF, jadilah buku digital. Tetapi e-buku di dalam terms yang saya bawa adalah e-book adalah buku yang begini. Tanya kepada Gapena, sebab saya jumpa buku ni dari pagi tadi, saya pukul 9 pagi, saya masuk, saya jumpa buku ni. Tuan-puan, untuk belajar tentang Solatus Salatin, bukunya tebal. Betul? Saya baru beli yang baru dekat DBP minggu lepas. Kalau nak bagi anak saya baca buku tu, memang umur 9 tahun, muntah darah lah dia. Dia tak faham. Kan? Sansa purba semua, kan? Tetapi tuan-puan, kalau buku itu dikeluarkan ceritanya, dibentukkan dalam bentuk begini, inilah e-book. Jawapan saya tadi, inilah e-book. Jadi cabaran kepada penulis lama dan juga penulis baru adalah bagaimana anda mahu menjadikan buku fizikal yang penuh dengan ayat yang panjang, font saiz 12, Arial ataupun Times New Romans, yang orang baca menggunakan gadget, yang menyebabkan orang lebih ramai sakit tengkuk,
sakit mata, anda tukarkan dalam bentuk infografik begini dengan coloring, dengan penulisan dia, font dia berbeza. Inilah yang perlu ditukar. Jadi soalannya, cabarannya apa? Cabarannya bagaimana kita mahu menukarkan karya kita dalam bentuk sebegini. Caranya adalah kita belajar semula, cari orang yang boleh ajar, ataupun ada duit lebih sikit tuan-puan, bayar kepada anak muda kita untuk tukarkan dalam bentuk buku ini. Saya belikan buku ini untuk anak saya, RM21. Kan? Sebab saya tahu sejarah Melayu perlu disampaikan dalam bentuk e-buku sebegini. Sebab anak saya pegang phone satu hari 2 jam. Jadi 2 jam tu saya nak pastikan dia boleh baca e-book sebegini. Okey. Baik, baik. Itu dia. Kadang-kadang cabaran bukan pada majelis, tetapi keberanian untuk bermula. Jadi platform digital bukan menggantikan bakat, tetapi memperluaskan capaian bakat. Baik, saya seterusnya, saya ingin membawa pada soalan ini. Apa sebenarnya niat kita menulis? Eksklusif atau inklusif? Adakah dia hanya terhad kepada golongan tertentu sahaja yang boleh menulis dan membaca, atau merangkumi inklusif dan tidak hanya lokal tetapi global? Dan perkara ini tidak kita dapati dalam buku fizikal saja. Jadi soalan seterusnya, bagaimana penulis pastikan karya digital tetap mempunyai nilai dan jiwa, bukan hanya mengejar viral? Hari ini kalau kita nak melihat kepada mengejar viral, buku fizikal juga perlu diviralkan. Jadi kalau untuk mengambil elemen viral itu adalah bagi saya satu perkara yang kita boleh letakkan perkara nombor 2. Tetapi hari ini untuk menulis buku digital juga mempunyai roh yang sebenar. Adakah inklusif ataupun eksklusif? Itu terletak kepada penulis itu sendiri. Apakah sasaran penulis itu? Jika pasaran penulis itu adalah kepada lebih premium kepada pembacanya, dia akan pergi ke eksklusif sedikit. Tapi kalau inklusif adalah ianya lebih terbuka. Sebab eksklusif dia dah X, dia keluar daripada yang biasa-biasa. Jadi kalau kata hari ini nak menulis e-buku tidak akan menghilangkan nilai-nilai seorang penulis asal ataupun nilai-nilai seorang penulis. Hari ini kalau kita melihat kat luar sana tuan-puan boleh lalu kat luar sana. Saya pergi setiap tahun periksa buku. Kadang-kadang ada buku yang ditulis menggunakan 100% menggunakan ChatGPT. Ini kita tak nak. ChatGPT, AI hanya sebagai co-writers yang membantu mempercepatkan membina kerangka penulisan, yang membantu kita untuk trigger jika apabila menjadi mental block kepada penulis. Tetapi sayangnya penulis menjadikan AI tersebut sebagai penulis utama kepada buku dan akhirnya mereka mengejar jualan semata-mata, bukan untuk menyampaikan dakwah ilmu. Jadi kalau hari ini menulis eksklusif ataupun inklusif adalah terletak kepada sasaran pembaca. Boleh tak saya bagi contoh sikit, contoh saya selalu bagi. Tuan-puan yang hadir hari ini. Hari ini kita ada 450,000 calon SPM. Betul tak puan? Kita ada 450,000 calon SPM seluruh Malaysia setiap tahun. Ini data KPM, 380,000, 400,000. Kalau kata kita boleh menulis e-buku yang simple, yang ringkas, yang boleh membantu anak-anak SPM jawab soalan dengan mudah, kita hanya perlukan 1% saja untuk jadi kaya. 1%, kalau satu e-buku dijual dengan RM20, kita akan dapat 4,500 orang, darab dengan RM20, berapa kita dapat? Lebih kurang dalam 90,000, betul kiraan saya? Lebih kurang banyak. Jadi kita hanya perlu ada
satu sasaran supaya kita boleh menghasilkan e-book yang eksklusif kepada calon-calon SPM. Tetapi ini bila kita tidak nampak sasaran kita, ini isunya. Gimana? Baik. Soalan seterusnya. Kita dalam bilik kabinet, ya. Dan kita nak pastikan bahasa Melayu kekal relevan dalam dunia digital global. Ini bagaimana kita nak pastikan? Sebenarnya apabila dalam dunia digital, untuk memastikan bahasa Melayu itu digunakan dengan lebih baik, adalah lebih banyak peluangnya berbanding kita menulis buku fizikal tadi. Dalam dunia digital, kita beri rujukan daripada DBP pun ada dalam bentuk digital yang dah digunakan sebelum ini lagi. Jadi untuk untuk memastikan bahasa Melayu itu diperkasakan dan digunakan dengan betul, disebarkan dengan betul, kaedah digital lebih baik berbanding buku fizikal sebenarnya. Sebab ini kalau kita tengok karya-karya dari luar negara pun, kalau karya-karya dari Indonesia contoh, mereka mengatakan perlu ke ditukar dalam bahasa yang lain. Saya jawab di Indonesia tak perlu, sebab pentutur bahasa Indonesia, orang yang memahami bahasa Indonesia ramai yang digunakan dalam dunia. Jadi ini untuk memperkasakan bahasa Melayu, bagi saya kaedah yang terbaik adalah Kapena kena bantu terbitkan buku-buku fizikal kepada bentuk digital supaya e-book ini boleh disebarkan seluruh dunia dan akhirnya bahasa Melayu itu dapat disebarkan dengan pantas, cepat, hasil perjuangan Kapena bersama kita nanti. Penulis yang baik adalah tempat menenun hati. Iya. Walaupun baca sekali tak kira lah skrin atau layar kertas, tapi kalau tulis tu dapat tulis yang baik, tetap dapat menyentuh hati. Baik, seterusnya kita boleh berikan satu nasihat kepada penulis muda hari ini. Ataukah persoalan? Penulis muda adalah pemimpin masa depan. Satu sejarah yang hanya disampaikan daripada mulut ke mulut, cerita mulut ke mulut, dia tidak akan kekal sebab ia tidak direkodkan. Jadi anak muda kena menulis dari sekarang. Saya selalu sampaikan kepada anak muda, perlu tulis dari sekarang. Sebab apa saja babat-babat yang ditulis di dalam kisah-kisah lama daripada kerajaan Uthmaniyah, kerajaan-kerajaan yang terdahulu, semuanya perlu ditulis oleh pemerintah. Pemerintah akan melantik, mengarahkan cendekiawan mereka, sarjana mereka untuk menulis setiap babat-babat cerita mereka. Kenapa? Kerana ini akan berkekalan menjadi turun-temurun kepada orang lain. Tetapi hari ini, jika anak muda tidak mahu menulis apa yang berlaku sekarang, lagi 10 tahun, kisah mereka ini tidak akan dapat diwarisi oleh anak-anak masa depan. Menjawab pada soalan tadi, anak muda perlu menulis. Cuma penulisan mereka hari ini apabila kita pergi ke dalam seminar, bengkel dan juga di dalam slot-slot sesi bersama anak muda, apa mereka cakap buat? Mereka takut. Mereka takut dengan nama-nama sastrawan. Mereka takut dengan nama-nama penulis yang hebat. Kan itu saya cakap, jangan melihat kepada penulis hebat. Tengok muka saya cukup. Tengok muka saya yang muda ni. Kalau nak belajar menulis, datang cari saya. Jangan takut kepada penulis yang senior. Penulis senior bagus, mereka nak membantu. Cuma bagaimana kita nak mendekati anak muda ini, menulis dengan kaedah yang lebih mudah. Contohlah, tulislah buku-buku nilam. Ataupun tulislah buku 10 cara hilangkan jerawat dengan mudah. Jadi mereka menulis, mengambil ilmu yang ditinggalkan oleh mak mereka yang jual petak sejuk. Mungkin ini yang kita boleh hasilkan dahulu, semangat mereka menulis. Tetapi ini kalau kita melihat dari luar tadi, saya masuk di pintu depan, semua buku-bukunya berat.
Buku-bukunya berat. Apabila buku-bukunya berat, bagaimana kita nak menarik anak muda ini menulis dahulu? Dia paling penting, Puan dan Datuk Syima, bagaimana kita nak trigger mereka ni nak mula menulis dahulu. Jadi, platform digital adalah salah satu alternatif untuk mereka. Mereka pantas, cepat. Tak percaya? You buka dalam media sosial, cepat mereka menulis. Betul? Kalau buka Facebook, mungkin anak-anak Gen Z, dia tak kenal sangat. Dia kata, kalau kami Facebook, kami tak ada. Tapi kami ada yang lain. Mereka menulis di sana, tetapi sayangnya, platform itu tidak merekod penulisan mereka untuk menjadi satu karya penulisan yang boleh diterbitkan. Itulah hadirnya platform digital yang kami bangunkan. Baik, hari ini sekian. Kita buka ruang untuk satu atau dua soalan sebelum kita berikan. Ada soalan? Siapa yang muskil? Baik. Soalan saya adalah tadi Puan ada cakap tentang perbezaan antara kita dengan setengah. Ada mic. Bagi dengar. Orang boleh dengar soalan dia. Tadi Puan ada berkongsi tentang program perbezaan antara buku elektronik dan buku digital. Ya, betul. Soalan saya adalah, bila Tuan cakap pasal buku elektronik, adakah menggunakan software ataupun platform Okey. teknologi yang Okey, terima kasih Puan. Boleh saya tahu background Puan sikit? kita dengan saya Puan juga. Okey. Saya sebenarnya untuk organisasi. Jadi kita membangunkan bahan-bahan perbelanjaan. Tuan membangunkan buku elektronik untuk Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Ida. Untuk makluman Puan Ida, saya tambahkan kat sini, kita punya klien 90% adalah pensyarah. Malaysia, Indonesia, Singapura. Jadi pensyarah paling banyak konten. Pertama, pensyarah adalah orang yang dah ada pasaran. Betul? Dua tu. Cikgu dah ada pasaran. Cikgu dah ada konten. Betul? Jurulatih, coach, trainer. Mereka dah ada konten, mereka dah ada pasaran. Okey. Yang membezakan dia sebenarnya sama saja daripada segi material dia. Apa yang saya gunakan di sini walaupun ada EPUB apa semua, tetapi bersama saya biasa saya nak permudahkan. Saya menggunakan apa? Saya menggunakan PDF saja. PDF saja. Tetapi hari ini platform yang saya bangunkan adalah supaya semua orang boleh terbitkan di dalam platform ini. Puan tahu Amazon.com? Amazon kan? Apa yang Amazon buat? Amazon buat, Jeff Bezos adalah the richest man in the world, betul? The richest man in the world yang memecahkan monopoli Bill Gates selama 20 tahun, Microsoft. Apa beliau buat, Puan? Betul? Jadi dia kaya dengan jual buku, betul? Jual buku orang lain. Dan dia sampai ke hari ini tak ada buku pun. Puan kenal J.K. Rowling? J.K. Rowling kan? J.K. Rowling, dia bukan bos kedai buku, tetapi dia kaya dengan jual buku, betul? Jadi, inilah idea yang saya ambil. Saya melihat, kalau Jeff Bezos boleh ambil konten orang, dan dia boleh jadi the richest man in the world, kenapa kita tak boleh buat? Jadi, dia buat, dia tak mampu jadi lawyer, tak mampu jadi businessman, tak mampu jadi semua benda dia, tapi dia boleh ambil konten orang, dia jadikan dalam bentuk dia jualkan buku orang tu. Okey. Jadi kita kembali kepada soalan Puan tadi. Saya bangunkan platform ibarat Amazon. Tetapi perbezaan Amazon adalah mereka menggunakan domain sendiri. Satu domain. Jadi Puan Ida publish e-book kat sana, dia akan guna Amazon, betul? Sistem kami berbeza. Nanti Gapena akan buat satu program khas untuk dengan saya ni. Mungkin insyaAllah kan Gapena akan jemput kan. Puan akan ada satu kedai buku sendiri online. Tapi dalam tu ada e-book daripada Open University,
ada ibu dari UiTM, ada ibu dari saya, ada ibu dari Puan Natsushima, ada ibu-ibu yang ni saya tengok ni cantik-cantik buku-buku ni. Dan ibu-ibu dari Gapena kita perlu tukar lepas ni akan berada dalam your bookstore, dalam Puan Hida punya kedai buku. Itu menariknya. Jadi hari ni kita ada ribuan kita punya usahawan ibu. Ribuan partner seluruh dunia, 24 buah negara. Jadi ibu Puan Ida tadi, Puan Ida, ada peluang tak saya pasarkan? Ada kan? Ada peluang tak Puan Natsushima pasarkan? Ada peluang tak Gapena Bookstore pasarkan? Ada peluang kan? Sebab kita ada 6,024 buah negara. Tapi kalau you put your book dekat Amazon, Amazon satu domain saja. Boleh faham Jadi kalau soalan Puan tadi, dia dijual dekat mana, dia dipasarkan dekat mana, kita penyedia platform tersebut. Platform inilah yang pertama kita bangunkan di Malaysia, ASEAN. Saya menjawab Puan? Ada menjawab Ada platform tu memang tuan bangunkan sendiri kan ada pakai minta? Yes, saya bangunkan sendiri. Founder dia kat depan ni. Baik, terima kasih atas soalan yang baik dan menarik. Saya rasa kita boleh berehat seketika dan untuk menjawab soalan seterusnya kita sambung sebentar lagi. Baik. Terima kasih. Silakan dan sambungan soalan seterusnya. Bagaimana golongan generasi lama yang kurang mahir IT boleh guna berjinak-jinak menghasilkan buku tanpa rasa rendah diri atau takut dengan teknologi? Okey. Sama juga seperti saya jawab tadi. Penulis veteran yang kita anggap sebagai ayahanda kita, kekanda kita yang lebih mahir menulis ini, sebenarnya tidak perlu risau pun. Sebab hari ini kita ada sediakan perkhidmatan, kita ada anak-anak kita yang muda yang lebih tahu tentang digital yang mereka boleh bantu sebenarnya. Kedua, penulis-penulis yang veteran, mereka boleh dibantu dengan kelas AI. AI akan bantu semula daripada buku-buku yang sedia itu boleh menggunakan AI untuk generate semula dalam bentuk buku digital. Jadi kepada penulis-penulis yang veteran, orang lama yang lebih senior, tidak perlu risau, tidak perlu segan. Sebenarnya banyak bantuan yang kita boleh berikan. Sebab tu kita berada dalam komuniti. Komuniti penulis itu sangat-sangat penting. Saya melihat ini penulis perlu duduk dalam satu komuniti yang positif, yang mereka boleh bantu-membantu. Contoh nak buat cover e-book, nak buat cover e-buku ni, Puan, kadang-kadang nak buat cover itu pun kita agak risau, takut. Tetapi sebelum ada kemunculan AI sepenuhnya, kita gunakan apa? Canva, betul? Guna Canva. Alhamdulillah, kita punya penulis yang berumur 85 tahun boleh gunakan Canva. Kan? Tajuk e-book ni apa? Selipar Jepun, bahaya atau berbahaya. Itu adalah mantan Ketua Pengarah Malaysia Productivity Corporation, MPC, Tuan Haji Arsyad. Kenapa? Beliau turun kereta, jatuh dekat surau. Tuan Haji Arsyad jatuh dekat surau pakai selipar Jepun. Terus dapat idea, kaki tengah sakit, masuk hospital. Dalam hospital siap satu e-book. Tajuk e-book dia, Selipar Jepun, bahaya atau berbahaya. Alhamdulillah, orang beli. Sebab nama beliau adalah mantan Ketua Pengarah NPC. Jadi pengikut kawan-kawan dia beli. Tetapi kalau dalam bentuk fizikal tadi, rasa-rasa dalam hospital lagi stres je nak tulis tu. Pertama. Kedua, dia fikir, siapa nak terbitkan pula? Ketiga, duit nak cetak, nak cari duit mana pula? Keempat, nak pasar macam mana? Kelima, kaki sakit ni pakai tongkat, nak tarik buku, nak angkat beg ke hulu ke hilir. Jadi dalam hospital, saya ingat lagi belum dalam hospital, dia siapkan buku, bawa cucu bawa laptop, dia type Selipar Jepun, bahaya atau berbahaya. Pengalaman dia jatuh tergelincir dekat surau. Laris e-booknya. Jadi hari ini kita nak patah. Jadi kepada penulis-penulis senior,
Kalau Tuan Haji Arsyad umur 84 tahun, boleh siapkan ibu dengan pantas, datang office saya rasa, TJ saya CEO tahulah, datang office saya rasa 5-6 kali, panjat tangga. Waktu office lama tidak ada lift, panjat tangga, bawa tongkat belajar. Alhamdulillah, beliau berjaya menghasilkan satu ibu yang saya rasa karya yang paling bagus apabila beliau adalah ketua pengarah pertama NPC. Dulu dipanggil National Productivity Corporation dekat PJ, betul? Singgasana Hotel tu. Beliau menulis sejarah NPC sehingga ditukar nama kepada MPC, Malaysia Productivity Corporation. Beliau susun semua gambar-gambar pengarah-pengarah lama, bagaimana bangunan itu wujud sehingga jadi MPC Hotel, sehingga jadi Singgasana Hotel, sehingga Singgasana Hotel tutup sekarang dekat PJ, betul? Belakang Hilton. Tuan-puan, sejarah perlu dikekalkan. Sejarah perlu ditulis oleh orang lama yang tahu. Kalau tuan-puan tidak tulis sekarang, bagaimana anak muda akan datang, cucu anak saya yang akan datang nak tahu tentang sejarah. Sebab penulisan itu perlu ditulis oleh orang-orang yang senior supaya anak-anak yang junior akan mendapat inspirasi menghasilkan penulisan. Nampak? Jadi jangan takut, jangan segan. Ada cara dia. Baiknya, tidak memberikan siapa saja, dan kalau perlukan bantuan boleh dilakukan. Ya. Mungkin ya, saya rasa gerak diadakan. Saya tambah sikit lagi. Kalau tuan-puan kenal Dr. Ferry Anugrah Makmur, kan? Buku dia tentang ibu tu kan, dapat anugerah. Sekarang beliau adalah penulis e-buku bersama kami. Alhamdulillah, minggu lalu dah publish. Tajuk e-book dia Cara Nak Jadi Pramugara. So beliau berkhidmat sebagai pramugara dulu. Okey. Buku fizikal ni sudah siap. Tetapi dia kata kanda ni kanda tak pandai digital sangat. Jadi apa saya buat? Macam inilah kanda Dr. Ferry. Kita ada 2 orang pelajar latihan industri, internship dekat company kami, KMBZA. Upah saja. Dia upah lah. Satu buku RM150. Apa kerja intern kita? Ambil, susunkan semula, convertkan dalam Canva, terbit. Alhamdulillah, minggu lepas Dr. Ferry Anugrah Makmur, ibu beliau tentang jadi pramugara telah lulus. Idea ini dapat, saya tambah sedikit ni. Idea ini dapat sebab penulis mesti nak buat duit, betul tak? Takkanlah penulis tak nak buat duit, kan? Takkan kita nak nama saja, kita nak buat duit. 2026 nak buat duit ni. Saya cakap kat Kanda Ferry, kalau Kanda Ferry menuntut yang ini kan, Kanda ikut saya pergi ke program pecutan SPM. Ada 40 orang pelajar bakal SPM. Beliau bawa buku ibu tu. Buku ibu tu ada 5 set beliau bawa. Kalau buku fizikal beliau jual RM100, betul tak? Tuan-puan, pelajar SPM beli secara terus buku fizikal tersebut. Saya buka minda sedikit Pelajar SPM buka Touch and Go, QR, dia beli buku fizikal Dr. Ferry Anugrah Makmur. Buku tentang ibu tu. Harga RM100. 5 set habis. Jadi saya cakap kepada Dr. Ferry, bayangkan kalau kanda Dr. Ferry boleh hasilkan e-buku hari ini, harga RM10. Rasa-rasa 40 orang budak beli tak? Pastilah beli. Sebab kuasa membeli di ujung jari sekarang ni. Saya beritahu dia. Dan dalam majlis tersebut, ada 2 orang student nak jadi pramugari. Lihat, hari ini penulis kena kenal pasti pasaran. 2 orang murid dalam kelas tu nak jadi pramugari. Alhamdulillah, kita bawa orang yang tepat. Selama ni kita buat doktor saja, betul tak? Doktor medical, tentera, bomber. Rupanya ada anak-anak kita nak jadi pramugari. Dr. Ferry Anugrah Makmur terus siapkan ibu beliau, dibantu oleh pelajar industri kita. Siap. Jadi kalau tak pandai sangat, upah aja. Okey. Dalam proses mungkin ada kesilapan yang biasa dilakukan oleh
penulis apabila dia jual karya dalam secara dalam bagian berikut serta bukan kesilapan Kesilapan yang kita lakukan biasanya penulis-penulis digital kita buat adalah mereka berharap buku mereka ni orang akan tahu sendiri. Tuan-puan, hari ni kita boleh serahkan buku fizikal kita kepada rumah penerbitan. Kita boleh serahkan. Tetapi siapa akan buat tugas-tugas pemasaran? Kita serahkan bulat-bulat kepada rumah penerbitan. Tetapi berapa kuat rumah penerbitan akan promosikan buku kita? Dan di akhirnya adalah penulis itu sendiri. Kita lihat, hari ini ada lagu-lagu yang bermain di corong-corong radio. Kadang-kadang lagu itu tidak berapa menarik dengarnya. Betul? Tetapi kerana penyanyi itu, komposer itu ada hubungan yang baik dengan DJ akan memainkan lagu itu setiap masa. Pagi dia main, petang dia main. Jadi kita bawa kereta ni, kita dengar lagu tu, daripada tak berapa bunyinya tak berapa bagus, akhirnya jatuh cinta dengan lagu itu. Betul tak? Jadi promosi itu berlaku daripada orang nak melihat kita. Sebab itu penulis-penulis penulis digital mesti visible, mesti tonjolkan diri anda. Sebab itu kalau dalam bentuk e-buku kami terbitkan, muka penulis mesti di depan. Kita tunjuk muka penulis. Kerana jualan berlaku, pemasaran berlaku adalah daripada keyakinan, trust. Mereka rasa hampir dengan penulis. Lepas tu tengok nama kan, tak kenal penulis ni. Betul lah buat. Tapi kalau ada gambar penulis, dia rasa hampir dengan penulis. Jadi bukan kesilapan, tetapi kekurangan ilmu pemasaran itu sebenarnya buat. Bukan itu saja. Ambil gambar buku, letak dalam Facebook, tinggalkan. Berharap orang tahu. Saya bagi contoh satu dah, paling mudah. Puan ada 5 orang kawan puan? Puan Ida? Ada 5 orang kawan. Puan ini kalau puan tulis satu e-book, satu buku digital, yakin tak ada 5 orang kawan akan beli? Yakin kan? Dia apa takut tulis hari ni? Kan? Apa takut? Jadi saya dalam kelas, saya akan tanya, puan yakin puan? 5 orang kawan akan support beli buku puan? Yakin lah kan? Kau tak yakin 5 orang kawan boleh beli buku kita, support buku kita, kita tak payah kawan, tak payah mulakan apa-apa bisnes. Kan? Orang pertama kakak saya. Kakak saya, apa saya berniaga, saya akan suruh kakak saya beli. Kalau tak beli, putus adik-beradik. Dia pun beli. Okey, ada cara lagi. Dalam kelas-kelas kita buka sikit lah kan. Saya selalu ajar bimbing penulis e-buku kita, buat cover dulu. Tuan Gapena, ajar penulis kita buat cover dulu. Buat cover A, cover B. Tajuk yang sama. Letak dekat media sosial. Minta orang pilih. Manusia ni dia suka kecam. Suka kecam, suka bagi pendapat. Betul tak? Oh, kau pilih A lah. Kau pilih B lah. B, A, B, B kan? Apa jadi tuan-puan? Inilah akan menaikkan engagement you punya diri, penulis dan juga tajuk ibu. Kita dapat buat free marketing. Bukan kesilapan, tetapi kelemahan orang tak tahu ilmu ni. Free marketing. Orang duk komen. Engagement berlaku. Lepas tu tanya, kalau saya nak buat pre-order, ada orang nak beli tak? Kan? Pre-order. RM10 je. 30 orang back-in, baru start tulis. Betul tak? 30 orang back-in, baru start tulis. Baru ada motivation nak tulis. Oh, ada orang nak beli tak? Maksudnya, bukan kesilapan, tetapi orang tak tahu teknik pemasaran buat tu Shima. Okey? Alright. baik pada soalan itu, bagaimana nak membina keyakinan diri? Okey. Nak bina keyakinan diri adalah pertama niat kita nak bantu, nak share, nak kongsi ilmu kepada orang. Itu saja. Keyakinan diri adalah nak kongsi ilmu kepada orang. Sebab bagi saya, penulis adalah orang yang nak membantu hidup orang lain. Hidup seorang penulis ni adalah orang yang sangat, hatinya sangat baik. Sebab mereka sanggup habiskan masa, korbankan masa, tenaga untuk nak kongsi ilmu kepada orang lain. Jadi kalau kata kita nak meningkatkan keyakinan adalah, niat kita yang pertama adalah untuk bantu orang lain. Itu. Kedua, nak tingkatkan kita punya keyakinan.
Tulis saja. Jangan tunggu-tunggu. Jangan bandingkan dengan penulisan orang lain. Alah, aku ni baru nak tulis ni. Alah, tengok dekat Gapena ni punya banyak buku orang hebat-hebat. Jangan. Start tulis saja. Puan ada Facebook? Puan Ida ada Facebook tak? Puan ada Facebook? Kan? Start menulis dekat Facebook. Embun pagi 1. Hari ni aku hantar anak pergi sekolah. Anak aku balik baju kotor. Esok embun pagi 2. Kan? Hari ni aku goreng ikan temenuk untuk suamiku. Suamiku kata masin. Lusa embun pagi 3. Cukup 30 hari, siaplah satu e-buku bertajuk 30 hari kata-kataku di muka buku. Perlu tulis? Tak perlu tulis. Screenshot saja. Tangkap layar, tampal dalam Canva, biar nampak tarikh, biar nampak logo Facebook, terbitkan 30 muka surat, minta kata pengantar, buat kata prakata, tambah isi kandungan, cukupkan 35 muka surat, apply EISBN. Boleh? Soalannya, Masih Syiruk, ada orang nak beli ke? Tukar soalan. Esok tuan hidup ke mati? Manalah saya tahu ada orang nak beli, tak beli. Sekurang-kurangnya, Natin, sekurang-kurangnya, kalau hari ni kita tutup usia, kita meninggal, sekurang-kurangnya, cucu saya tahu saya pernah hidup. Sebab tu kena menulis. Tulis supaya orang tahu kita pernah hidup. Tapi kalau tak pernah menulis, orang tak tahu kita pernah hidup. Jadi alternatifnya, tulis e-buku, tulis digital supaya cepat dan juga pantas diterbitkan. Okey. Baik, ada masalah ini sekiranya ambil lagi pada persoalan. Ada yang kurang buat pertimbangan Saya tambah sikit lagi puan. Ada masa saya tambah sikit. Sebab ramai menonton saya ni sekali live. Otak-otak tengok saya kan. Saya ulang lagi sekali. Saya tidak pernah menolak buku fizikal. Sebab ini saya boleh cium sebab anak saya dah beli kan. Jadi anak saya banyak. Saya beli ni, confirm saya beli. Apa saya buat ni, tuan? Mencium. Kita ada satu penyakit. Penyakit suka cium buku. Betul? Orang yang datang pesta buku ni, ibu-ibu ni, dia ada satu penyakit yang sama. Pergi kedai buku, cium buku. Jadi penyakit ini memang wujud. Bermaksud saya juga tidak menolak buku fizikal. Saya pun terbitkan buku fizikal. Tetapi sebelum saya terbitkan buku fizikal, saya buat buku digital dahulu. Sebab saya sedar diri. Siapa aku ni? Aku bukan Tok Abah Fadilah Kamsah. Saya pergi jumpa Tok Abah, saya cakap Tok Abah, saya bukan Tok Abah. Tok Abah ramai follower. Saya orang panggil Masih Syiruk, nama pun Jepun, muka Melayu makan tempe. Tapi saya kata, orang tak kenal aku ni, siapa nak beli, betul tak? Buat e-buku dulu, shop sendiri. Letak muka kat depan, print 5. Letak kat kedai mamak. Orang lalu orang tengok muka kita. Orang tanya, macam artis, betul tak? Nak ke? Tuan penulis. Penulis ni makam dia tinggi tau. Penulis ni. Orang tengok betul. Orang sanggup beratur kat luar kan. Meet and greet, betul tak? Penulis ni makam dia tinggi. Orang tengok macam artis tu. Letak muka kat depan. Print 5. Letak kedai mamak. Ini permulaan saya buat tahun 2019. Orang berhenti tanya. Muka tuan je. Muka saya nak ke? Saya sign autograf. RM30. Kalau nak ibu RM8 aja. Saya autograf. Jadi hari ini tuan-puan, saya tidak pernah menolak buku fizikal. Tetapi buku digital adalah sebagai batu loncatan supaya orang kenal kita dahulu tanpa kita keluarkan modal percetakan. Setuju? Saya bagi contoh Puan Nora Shima. Kenapa Puan Nora Shima? Rasa Kak Shima tengah tonton sekarang. Puan Nora Shima adalah mantan kepada editor Galeri Ilmu. Saya kenal beliau tahun 2020 waktu PKP. Waktu beliau dah start dialisis, kena berhenti kerja. Saya kata, Kak Shima, tulis e-buku bertajuk Ketika Aku Jatuh Sakit. Kak Shima buat di rumah. Alhamdulillah, apabila buku itu orang beli, orang kenal,
beliau dapat geran penjana RM18,000 dan terbit dan cetak tanpa guna duit sendiri pun. Saya rasa Kak Shima ada kat Beruai mana, saya tak tahu ni. Saya tahu dia akan dijemput untuk bercakap. Jadi tuan-puan, buku digital adalah alternatif untuk trigger orang menulis, untuk bantu orang yang baru nak bermula, nak masuk dalam pasaran penulisan. Okey, ada soalan ni? Oh, saya moderator pula. Ada soalan? Kalau nak belajar tu berapa kena bayar? Terus direct. Okey, sebab ini adalah pentas Gapena, saya akan bergabung dengan Gapena yang anjurkan. Boleh kot, presiden kat sini semua kan? Timbalan kat sini, bendahari kat sini. Jadi kita boleh anjurkan bersama Gapena. Biar Gapena keluarkan sijil. Kita sign berdua. Saya dengan presiden saya akan sign. Okey, tuan-puan, untuk permulaan saya boleh bagi you all, tuan-puan boleh tulis. Okey, boleh tulis e-book dan terus terbitkan dalam 5,000 domain kita. Sekarang kita ada lebih kurang 5,000 domain bookstore kita. Jom Puan Ida tulis saja e-book hari ni, 35 muka surat, terus boleh terbit dalam 5,000 bookstore kita. Saya boleh jual, Puan Shima boleh jual, Puan Lim boleh jual. Semua TJ belakang Puan tu boleh jual. Kami ada 5,000 dekat 6,000 bookstore owner yang boleh bantu jual. Training tulis e-book termasuk dengan sistem untuk terbitkan tadi tu unlimited, tanpa had. Kalau malam ni Puan ada 100 e-book upload terus. 3 ke 7 hari bekerja kita akan publish. Dia akan ada Telegram, dia akan beritahu berapa kos dia, berapa persen bersama Gapena, kita cerita nanti. Tetapi kosnya adalah RM570 sahaja. Siapa cakap mahal, saya tak tahu lagi lah. Sebab belajar tulis buku dekat luar pun RM200 ke RM300, tetapi tak tahu nak terbit dekat mana, lepas tu nak cetak dekat mana, semua kos. Tapi dengan kita, saya bagi garanti secara live, bukan rakaman, live tak boleh edit RM570, you dapat tulis e-book, kita buat bengkel, you dapat sijil, you punya e-book akan terbit dalam lebih 5,000 bookstore under MSGA, kita punya platform. Jadi, setiap e-book yang terjual, tuan-puan akan dibayar 25%. Kalau siapa cakap rendah, buktikan kepada saya. Dia boleh bandingkan. 25% adalah sangat tinggi berbanding buku fizikal. Saya dah buat research dah, seluruh universiti. Jadi tuan-puan, you tak perlu nak fikir cari parking kereta nak pergi pos. You tak perlu fikir nak kena saman dengan PBT sebab nak cari JNT nak post. Tak perlu fikir nak tulis, nak print alamat orang. Tak perlu nak fikir jadi salah bungkus buku tu rosak. Dengan sistem kita, satu saat e-book itu diterima oleh pembeli. Dan yang menarik, kita nak tunjuk sebab dalam masa sendiri, boleh berbagi, kalau ada video ni, Ya, Pak. Ayo, Pak. Okey, kita penyedia platform, okey, semua tanggungjawab adalah pada penulis. Tetapi di dalam bengkel, kita akan ajar semua. Kita akan bagi template apa semua. Senang cakap lah, masuklah bengkel 3 jam tu, semua template kita dah bagi dah. Tinggal nak masuk konten je. Cara nak submit macam mana, EISBN, semua kita akan guide. Okey? Kecuali kalau melibatkan buku-buku antologi, melibatkan ramai penulis. Kalau melibatkan ramai penulis, kena melalui syarikat penerbitan lah. Okey. tidak semestinya itu beberapa penulisan. Ya. Tidak semestinya mahu letak EISBN tidak wajib. Tak wajib. yang wajib duit masuk. Dia duit dia masuk memang kacau Telegram. Sebab sistem ni dibangunkan dengan Telegram, email marketing dan paling saya kena tambah ni. Moderator tak tanya saya soalan lagi kan. Apa penulis risau?
tentang buku. Security, betul tak? Tahun 2000, waktu saya belajar di UiTM Shah Alam, saya graduate UiTM satu buku lecturer tulis harga dia RM150, betul? Nak kena beli 5-6 buku. PTPTN berapa? Jadi kita beli satu, kita fotokopi ramai-ramai, betul tak? Ramai ni fotokopi ramai-ramai. Yang kita nak buat ini adalah e-book kepada anak murid kita, mahasiswa kita lebih murah, RM10 boleh beli tak? Betul? Dah ini apabila anak-anak siswa kita beli buku fizikal, dia tak pernah tahu penulis, penerbit tak pernah tahu siapa yang beli. Tak percaya? Kita jual buku depan tu, Gapena betul tak? Buka kaunter kan? Nak tanya adik yang jaga kat kaunter tu, ambil tak maklumat siapa yang beli? Boleh tak? Tuan, dia tak ambil kan? Tu, dia tahu ambil duit, scan QR, bagi resit, jalan. Betul tak? Ke Gapena ambil maklumat juga? Tak ada ambil maklumat tuan-puan. You pergi kedai buku, tak pernah lagi cashier minta maklumat orang yang beli. Tapi sistem kita memang dia capture database, nama, email, nama, nombor telefon orang yang beli. Dia auto generate password. Jadi kalau student tu ataupun pembeli beli e-book tu, dia sebarkan PDF tu kepada orang lain, you tangkap, you saman dia. Tapi kalau buku ini dibeli di meja Gapena tadi tu, kaunter tak pernah tanya ni, buku ni database dia siapa yang beli, betul tak? Tak ada. Sistem kita tengah malam ke, ada orang beli saja, dia akan auto generate password. Jadi kalau dia sebarkan e-book Puan Hida kepada orang lain, dia kena bagi database dia, password dia tu. Jadi kita dah secure you punya e-book. You boleh berhubung dengan pembeli guna AI One Touch WhatsApp yang saya dah bangunkan. Boleh, saya lah Puan Hida, WOUM, saya lah penulis buku tu. Apa orang rasa? Wih, penulis message aku lah. Tapi kalau buku fizikal, tak boleh. Nombor telefon penulis pun tak ada kat sini. Bukan, saya ulang lagi sekali sensitif. Saya tidak pernah menolak buku fizikal. Tetapi buku digital adalah alternatif. Boleh, boleh. Sama puan. Maksudnya kalau kata e-buku, e-ISBN, puan kena serahkan dalam bentuk soft copy kepada mereka. Sama juga. Baik, terima kasih. Saya rasa kalau ada soalan yang lain, boleh pergi ke saya ada kat sini lagi. ada di sini lagi, dan ada juga program pelancaran Pelancaran buku kita pada 2 Jun. Jemputlah dekat pentas mana saya tak ingat lah. Pentas Dewan Merdeka ada Lebih kurang 50 orang penulis e-buku saya dari Malaysia, Indonesia dan juga Singapura akan hadir. Kita akan buat pelancaran. Setiap tahun kita akan sewa pentas. Tahun ni 50 orang. Salah seorang. Okey, nombor telefon saya 011 2561 8098. Nanti lagi ambil kad saya 011 2561 8098. Baik, alhamdulillah banyak sekali perkongsian yang sangat bermakna pada hari ini. Kita belajar dunia penulisan sentiasa berubah, platform digital bukan musuh kepada buku fizikal. E-buku membuka ruang penyebaran ilmu yang lebih luas, dan yang paling penting, niat kita menulis harus sentiasa berpaksikan manfaat dan penyebaran ilmu bagi pihak penganjur dan semua yang hadir. Saya ucapkan terima kasih kepada Media Hasbul Taufik Roslan atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada semua hadirin yang bersama kami di rumah Gapena hari ini, dan juga kepada yang menonton di platform YouTube TV Gapena. Jadi boleh ikut TV Gapena, Facebook TV Gapena untuk melihat semula. Kalau ada yang terlewat menonton tadi, boleh lihat ulangannya. Jadi saya akhiri dengan tulisan yang baik bukan sekadar baca, tetapi mampu meninggalkan kesan dalam jiwa manusia. Saya bersama Syamana ucapkan terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.